Bagaimana jika saya katakan seluruh pencarian rohani anda, setiap buku yang anda baca, setiap meditasi yang anda lakukan untuk mencapai sesuatu adalah satu kesilapan besar? Bagaimana jika usaha anda untuk bangkit, untuk sedar, adalah satu-satunya perkara yang menghalang anda daripada menyedari kebenaran yang sudah sedia ada? Ramai di antara kita terperangkap dalam satu naratif. Kisah tentang seorang individu yang tidak sempurna, yang perlu berusaha, berjuang dan mencari jalan untuk mencapai satu keadaan yang dipanggil pencerahan atau kesedaran. Kita percaya kita adalah watak dalam sebuah cerita yang menuju ke satu destinasi gemilang di masa hadapan. Tetapi inilah kebenaran yang radikal, yang mungkin menggegarkan asas kepercayaan anda. Anda bukan watak dalam cerita itu. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang sedang mengimpikan cerita itu. Pencarian itu sendiri adalah ilusi yang dicipta oleh minda, yang menguatkan idea palsu bahawa anda terpisah daripada apa yang anda cari. Anda tidak akan pernah mencapai kesedaran kerana anda sudah pun adalah kesedaran. Anda tidak mencari kebangkitan. Anda adalah kebangkitan yang berpura-pura sedang mencari. Objektif video ini adalah untuk meruntuhkan naratif pencarian ini. Untuk mengalihkan pemahaman anda daripada menjadi seorang insan dalam satu perjalanan kepada menyedari sifat asas anda sebagai kewujudan itu sendiri. Ini bukan tentang menambah satu lagi kepercayaan, tetapi tentang membuang semua kepercayaan yang menghalang anda melihat apa yang sentiasa ada di sini. Maka, apakah penyelesaiannya jika pencarian itu adalah masalahnya? Jawapannya sangat mudah tetapi amat mendalam. Berhenti mencari. Hentikan semua usaha untuk menjadi, mencapai atau memperoleh. Sebaliknya, alihkan perhatian anda kepada satu-satunya perkara yang pasti dalam pengalaman anda. Fikirkan sejenak. Anda boleh meragui dunia di sekeliling anda. Anda boleh meragui pemikiran anda, perasaan anda, malah badan anda. Tetapi ada satu perkara yang anda tidak boleh ragui. Hakikat bahawa anda sedar. Anda tahu anda wujud. Kesedaran ini, kewujudan ini yang kita labelkan sebagai saya wujud adalah satu-satunya realiti yang mutlak. Segala-galanya, setiap pemikiran, setiap sensasi, setiap imej dunia luar, setiap bunyi, muncul di dalam medan kesedaran ini. Anda tidak berada di dalam alam semesta. Alam semesta berada di dalam anda. Anda bukan setitik air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan yang dialami sebagai setitik air. Ini bukan sekadar falsafah puitis. Ini adalah kebenaran paling asas tentang realiti anda. Apabila anda melepaskan idea bahawa anda adalah seseorang yang terpisah dan terhad, yang hidup di dalam dunia yang besar, dan mula menyedari bahawa anda adalah ruang kesedaran di mana seluruh dunia muncul, permainan ini berubah sepenuhnya. Anda berhenti menjadi mangsa keadaan dan mula mengenali diri anda sebagai sumber segala keadaan. Persoalannya, mengapa begitu sukar untuk menerima idea ini? Mengapa kita begitu kuat berpegang pada identiti kita sebagai seorang individu yang terhad? Jawapannya terletak pada sains saraf dan cara minda kita diprogramkan. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan kita dikendalikan oleh minda separa sedar. Ia adalah satu himpunan program, kepercayaan dan kenangan emosi yang terkumpul sejak kita kecil. Program-program ini mencipta personality atau ego kita, idea tentang siapa diri kita. Minda separa sedar ini sentiasa memancarkan realiti berdasarkan programnya. Jika ia diprogramkan dengan kepercayaan kekurangan, perpisahan dan perjuangan, maka itulah realiti yang akan anda alami berulang kali. Ia mencipta ilusi seorang pencari yang sentiasa merasakan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang perlu dicapai. Anda tidak melawan program ini dengan kekuatan tekad.
Anda tidak boleh memikirkan jalan keluar daripadanya, kerana pemikiran itu sendiri adalah sebahagian daripada program tersebut. Peralihan sebenar berlaku apabila anda berhenti mengidentifikasikan diri anda dengan program itu. Anda mula melihat pemikiran dan emosi bukan sebagai diri anda, tetapi sebagai fenomena sementara yang muncul dan hilang dalam ruang kesedaran yang anda adalah. Anda adalah langit yang luas dan tidak berubah, bukan awan yang datang dan pergi. Di sinilah fizik kuantum memberikan kita satu analogi yang sangat hebat. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, saintis mendapati bahawa zarah subatom wujud sebagai gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga. Ia boleh berada di mana-mana sahaja, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhati mengukurnya, gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Terdapat medan kuantum kemungkinan yang tidak terhingga, di mana setiap versi realiti yang boleh anda bayangkan sudah wujud serentak. Kesihatan yang sempurna, kekayaan yang melimpah, hubungan yang harmoni, semuanya wujud sebagai potensi tenaga. Anda sebagai kesedaran adalah pemerhati. Fokus perhatian anda adalah alat yang meruntuhkan gelombang kemungkinan ini menjadi pengalaman fizikal yang anda panggil kehidupan. Selama ini anda telah melakukan ini secara tidak sedar. Perhatian anda telah dibimbing oleh program separa sedar anda. Jadi anda terus-menerus memerhati dan mencipta semula realiti yang sama, corak yang sama. Ciptaan secara sedar berlaku apabila anda dengan sengaja memilih potensi mana yang hendak diperhatikan dan dialami. Anda tidak perlu menarik apa-apa dari luar. Anda hanya perlu memilih versi realiti yang sudah ada di dalam diri anda dengan meletakkan fokus dan perasaan anda padanya seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan sekarang. Ini membawa kita kepada salah satu konsep yang paling disalahertikan, masa dan keinginan. Minda kita beroperasi dalam masa linear. Ada semalam, hari ini dan esok. Oleh itu, apabila kita mempunyai keinginan, minda secara automatik meletakkannya di masa depan. Kita berkata, saya akan sihat atau saya akan kaya. Perbuatan ini, walaupun nampak tidak berbahaya, sebenarnya mengukuhkan ilusi perpisahan. Ia menghantar isyarat yang jelas kepada medan kuantum. Saya tidak memilikinya sekarang. Anda sebenarnya sedang memerhati ketiadaannya. Keinginan sejati bukanlah tanda kekurangan. Ia adalah isyarat dari sifat tak terhingga anda, dari medan kuantum itu sendiri yang memberitahu anda bahawa satu versi realiti tertentu sedia untuk anda pilih dan alami. Ia adalah jemputan. Apabila anda merasakan keinginan untuk kelimpahan, itu adalah diri sejati anda yang berbisik. Versi kelimpahan dirimu sedia untuk dijelmakan. Pilihlah ia. Bagaimana anda memilihnya? Bukan dengan mengharapkannya pada masa depan, tetapi dengan merasakannya sebagai kebenaran anda pada masa sekarang. Sains epigenetik menyokong ini dengan menunjukkan bahawa emosi dan persepsi kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Dengan mengubah keadaan dalaman anda, frekuensi tenaga anda secara literal menghantar isyarat baru kepada badan dan medan di sekeliling anda, mengarahkan realiti baru untuk muncul. Anda tidak mencipta dari kosong. Anda bergetar selaras dengan realiti yang sudah wujud. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan pemahaman ini dalam kehidupan seharian? Ia bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi melakukan kurang. Amalan utamanya adalah dengan hanya perasan. Perasan akan kesedaran yang senyap dan tidak berubah yang sentiasa hadir di sebalik riuh, rendah pemikiran dan emosi anda. Apabila anda duduk diam di antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, ada satu ruang, satu keheningan. Itulah anda.
Jadikan keheningan ini sebagai sauh anda. Setiap kali anda merasa terperangkap dalam drama minda, kembali ke ruang ini. Kenali ia sebagai rumah anda. Dari ruang ini, anda boleh mula bermain dengan realiti. Mari kita cuba sekarang. Pejamkan mata anda sebentar. Rasakan kesedaran yang senyap di sebalik bunyi nafas anda. Fikirkan sesuatu yang anda inginkan. Daripada merasakannya sebagai sesuatu yang jauh, bayangkan bagaimana rasanya jika ia sudah menjadi milik anda sekarang. Rasakan kelegaan, kegembiraan, kesyukuran itu di dalam badan anda. Bukan sebagai latihan visualisasi untuk masa depan, tetapi sebagai pengiktirafan terhadap satu realiti yang wujud sekarang dalam medan kuantum. Anda sedang memilih frekuensi. Anda sedang memerhati kemungkinan yang berbeza. Lakukan ini bukan dengan paksaan, tetapi dengan santai dan penuh penerimaan. Anda hanya beralih dari satu stesen radio ke stesen yang lain. Frekuensi baru ini, keadaan perasaan ini adalah mekanisme pemilihan anda. Inilah cara anda berkomunikasi dengan alam semesta. Tentu sekali cabaran akan muncul. Keraguan akan datang. Minda akan menjerit, ini tidak masuk akal. Lihat sekeliling, tiada apa yang berubah. Ini adalah ujian terbesar. Minda ego, watak dalam cerita itu akan cuba menarik anda kembali ke dalam naratif lama tentang perjuangan dan kekurangan. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya, jangan berdebat dengannya. Lihat sahaja ia. Anggap ia sebagai awan yang lalu di langit kesedaran anda. Ia bukan anda, ia hanyalah satu program lama yang sedang dimainkan. Terus kembali kepada keheningan, kepada perasaan saya wujud. Kestabilan datang daripada mengalihkan identiti anda secara konsisten. Anda bukan lagi orang yang cuba mempercayai idea baru ini. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan orang itu dan program-programnya. Satu lagi perangkap besar ialah ketidaksabaran yang berakar umbi dalam ilusi masa. Kita mahukan hasil sekarang dalam garis masa terjadi. Tetapi dalam realiti kuantum tidak ada bila. Semuanya adalah sekarang. Peralihan anda berlaku pada tahap tenaga serta-merta apabila anda mengubah keadaan dalaman anda. Manifestasi fizikal akan menyusul pada masanya sendiri, tetapi itu bukan lagi fokus utama anda. Fokus anda adalah untuk kekal dalam keadaan sebagai realiti yang anda pilih, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh diria fizikal anda. Anda perlu lebih setia kepada realiti dalaman anda berbanding realiti luaran. Inilah iman sejati yang disebut dalam ajaran kuno. Keupayaan untuk menerima sebagai benar apa yang belum dapat dilihat dengan mata kasar. Kesimpulannya, perjalanan yang anda sangkakan perlu anda tempuhi sebenarnya tidak pernah wujud. Tidak ada tempat untuk dituju dan tidak ada apa-apa untuk dicapai. Anda sudah pun berada di destinasi. Anda adalah apa yang anda cari selama ini. Anda bukan seorang manusia yang sedang menjalani pengalaman rohani. Anda adalah kesedaran rohani yang tidak terhingga, yang sedang menjalani pengalaman sebagai seorang manusia. Berhentilah berusaha untuk menjadi terjaga atau sedar. Anda adalah kesedaran itu sendiri. Berhentilah cuba menarik atau memanifestasikan sesuatu. Anda adalah medan kemungkinan di mana semua perkara sudah wujud. Tugas anda adalah untuk memilih, bukan mengejar. Pilih dengan perasaan anda, dengan keadaan kewujudan anda. Letakkan semua buku tentang bagaimana untuk mencapai pencerahan. Hentikan semua teknik untuk menjadi sesuatu. Duduk diam dan kenali apa yang sudah sedia ada di sini. Kenali kesedaran yang sedang mendengar kata-kata ini, yang merasakan getaran di dalam bilik ini. Itulah kebebasan yang anda cari. Ia bukan satu pencapaian. Ia adalah satu pengiktirafan. Anda adalah ia. Sekarang